Ini adalah gambaran perjalanan kami untuk hari ini. Kami bermula dari hotel penginapan iaitu The Mother Earth Hotel di Lobuci menuju ke Gorakchep. Anggaran masa perjalanan dari Lobuci ke Gorakchep lebih kurang 4 atau 5 jam bergantung kepada tahap kelajuan. Pada awalnya, trek agak mendatar sebelum bertemu dengan trek yang turun naik. Kami dijadualkan tiba di Gorakchep pada ketinggian 5,180 meter sebelum pukul 12 tengah hari. Di sini kami akan berehat dan makan tengah hari. Selepas makan, kami meneruskan perjalanan ke EBC pada ketinggian 5,364 meter. EBC merupakan destinasi ekspedisi kami. Untuk ke EBC, kami hanya membawa barang-barang keperluan seperti makanan dan minuman sahaja, manakala barang-barang yang lain ditinggalkan di hotel penginapan. Ini sedikit sebanyak melegakan kami kerana tidak perlu lagi menggalas beban yang agak berat semasa mendaki. Perjalanan ke EBC mengambil masa lebih kurang 2 atau 3 jam melalui trek yang berbatu glasier yang terkenal dan indah di dalam pendakian ini. Selepas menghabiskan beberapa waktu di EBC sambil mengambil gambar dan menikmati keindahan alam di sini, kami berpatah balik ke Gorakchep untuk berehat dan bermalam. Seawal jam 6 pagi, dalam kedinginan cuaca yang menusuk ke tulang, kami memulakan perjalanan untuk mencapai misi kami iaitu menjejakkan kaki ke Everest Base Camp ataupun lebih dikenali dengan EBC. Pada permulaannya, trek adalah mendatar dan boleh dianggap mudah. Baik saja trek mendatar tamat, bermulalah cabaran pendakian sebenar untuk hari ini. Treknya yang turun naik dengan kedinginan cuaca, berjalan di altitude yang melebihi 5,000 meter dan lapisan oksigen yang makin menipis menyebabkan perjalanan kami menjadi agak perlahan.
Sepanjang perjalanan, kami disajikan dengan pemandangan indah beberapa puncak gunung di banjaran Himalaya yang putih diliputi salji. Akhirnya setelah melalui perjalanan hampir 5 jam, kami tiba di hotel persinggahan iaitu Himalaya Lodge and Restaurant di Gorakshep pada ketinggian 5,180 meter. Hotel ini merupakan tempat penginapan kami untuk hari ini. Di hotel ini kami mengambil makan tengah hari. Kebanyakan dari kami sudah hilang selera makan, mungkin kerana kepenatan atau menu yang tak serasi dengan selera Malaysia. Namun, digagahi juga untuk makan demi mengumpul semula tenaga yang hilang. Selesai makan tengah hari, kami bersiap untuk memulakan perjalanan ke EBC. Laluan awal agak mendatar sebelum bertemu dengan trek yang panjang dan turun naik melalui laluan berbatu glasier. Di sekeliling kami adalah pemandangan gunung ganang bersalji yang terdapat di sepanjang laluan. Sekali-sekala terdengar bunyi dentuman yang merujuk kepada fenomena avalanche ataupun runtuhan salji. Apabila hampir tiba, kami nampak sayup-sayup batu ikonik EBC yang menjadi tempat wajib bergambar bagi para pendaki. Nampak seolah-olah dekat, tetapi sebenarnya masih jauh tempat tujuan tersebut. Kami mengumpul sisa-sisa tenaga yang masih ada untuk sampai juga ke EBC. Alhamdulillah, sekitar jam 1 tengah hari, kami akhirnya tiba juga di EBC. Kumpulan kami tiba tidak secara serentak kerana masing-masing mempunyai keupayaan yang berbeza. Namun, yang pentingnya kesemua kami sampai di EBC dengan selamat walaupun hampir kehabisan tenaga. Alhamdulillah kerana kami tidak terkena AMS ataupun Acute Mountain Sickness, iaitu fenomena yang ditakuti oleh pendaki di tanah tinggi yang melebihi 3,000 meter.
Di EBC, dalam cuaca yang dingin, kami bergambar di kawasan sekitar, berlatar belakangkan pemandangan puncak Gunung Everest, Lhotse, Nuptse, Pumori dan lain-lain. Kata orang, tidak sah kalau ke EBC jika tidak merakamkan bukti bergambar di batu ikonik EBC. Walaupun hanya batu yang mana tulisannya pula hanya dari cat spray tanpa papan tanda yang gah dan menarik, ia tetap menjadi tempat tumpuan untuk bergambar bagi mengabadikan bukti tiba di EBC. Alhamdulillah. Apa ni? Orang lagi ada yang ni. Oleh kerana tempatnya yang agak sempit, manakala pendaki pula ramai, masing-masing terpaksa menunggu giliran untuk bergambar. Ada juga pengunjung yang marah-marah kerana photoshoot mereka diganggu oleh orang lain. Cuaca yang sejuk tidak menjadi penghalang untuk kami bergambar tanpa pakaian tebal. Ada yang sanggup membuka jaket tebal mereka demi untuk mengambil gambar dengan pakaian yang lebih ceria tanpa dibaluti jaket. Hello, my friend. How are you? Hi everyone. Yes. So we just arrived EBC around, I guess 1:15 p.m. So my trip to EBC is actually with Third Eye Adventure. Yes. So How you service our guided by service? Mr. Ramzi. Yes. So Mr. Ramzi was a very nice person. So How is our service in I am our very happy adventure? and How is? enjoy during our trek to EBC for about 6 days. Yes. Even it's very tired, but Mr. Ramzi has helped us a lot during our trek to EBC. Thank you, Mr. Ramzi and his friend, Mr. Kamal. Oh, welcome. How are you? Good. Thank you, Ram, for this expedition, for your hospitality. Thank Bring you. all members to every base camp signboard. Thank you. Okay. Hello. How is? Yeah, Ram, thank you very much for Welcome. organizing this trip. Yes. We are very happy to Okay. come to base camp with your company, Third Eye Adventure. Adventure. Thank you very much. Welcome. Hello. How are you, Rita? Hi, I'm Yurita, representative from University of Thailand Malaysia. Yes. We are so grateful to be able to be at this big stone, Okay. Everest Base Camp, Yes. right? And we are very, very glad to have Ramji as our guide, assisted by Kamal, right? And all the porters, they are so amazing. They are from Third Eye Adventures, Yes. and we are so much encouraging others to use their services. Thank Thank you. you, Third Eye Thank you. Adventures. Congratulations all of you. Okay. Setelah puas bergambar, kami pun memulakan langkah untuk kembali ke hotel. Perjalanan melalui laluan yang sama seperti masa datang tadi. Masing-masing memang kepenatan, namun perjalanan wajib diteruskan. Masing-masing hanya mengharap selamat tiba di hotel dengan segera untuk berehat tanpa sebarang masalah.
Mengikut perancangan awal, selepas balik semula ke Gorak Shape, mana-mana yang masih bertenaga boleh menyambung pendakian ke Gunung Kalapatar yang ketinggiannya 5,545 meter, lebih tinggi dari EBC. Namun, boleh dikatakan semua kami kepenatan pada tahap maksimum. Lagipun hari dah agak lewat, maka kami semuanya bersetuju untuk berehat sahaja sebaik tiba di hotel. Manakala pendakian ke Kalapatar ditangguhkan ke awal pagi esoknya. Sebelah malamnya, selepas mengambil makan malam, kami mengambil kesempatan untuk berbual mengenai pengalaman dan cabaran sepanjang pendakian serta perasaan ketika akhirnya dapat menjejakkan kaki ke EBC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada semua peserta projek Everest Base Camp 2024. Alhamdulillah pada hari ini kami telah berjaya sampai ke papan tanda batu Everest Base Camp yang sangat sangat epik lah kan, ikonik lah. Kalau mana-mana pendaki yang mengaku sampai di EBC tapi tak ada gambar batu tu, macam agak misteri sikit lah kan. Banyak yang akan diperkatakan lah kan. Jadi saya bersyukur pada hari ini sebab impian untuk membawa semua rakan-rakan untuk mengalami sendiri pengalaman ke EBC telah tercapai. Okay. So hampir 10 hari ke 9 hari ya? 10 hari ya? 10 hari ya. Kami semua telah berjuang di laluan EBC, mengalami beberapa dugaan lah daripada bas yang lewat, kemudian flight pun 2 kali delay, dan kami juga kalau ikut asalnya cuba untuk mendapatkan flight daripada Kathmandu ke Lukla tapi tidak berjaya. Cuma kami terpaksa menggunakan plan B lah, menaiki bas ke Ramechhap dan hanya mendaki pada hari ketiga lah hari mendaki. Tapi alhamdulillah lah pada hari ini semua pendaki memberi komitmen yang baik dan semua berjaya sampai ke Everest Base Camp tanpa sebarang cederaan yang serius lah. Jadi esok kami akan meneruskan perjalanan turun ke Perisai, lebih kurang 3 hari lah perjalanan turun. Jadi saya mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan yang memberi komitmen yang baik. Walaupun projek ni sebenarnya dia bukan projek rasmi sangat kan, sebab kita pun lantik kawan-kawan sebagai AJK, tapi semua memberi komitmen yang baik sehingga impian untuk sampai ke EBC secara grup telah berjaya. Alhamdulillah lah. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan buat postmortem lah, tengok macam mana. Dan kalau ada rezeki mungkin next project lah kita akan rancang untuk next project lah ke gunung lain pula. Okay. Terima kasih Cik. Ya. An sepatut dua kata. Bendahari ya, sebagai bendahari projek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita agak gembira lah. Semua rakan-rakan sungguh memberi komitmen dan juga kat situ semangat lah untuk meneruskan perjalanan kita ke EBC Base Camp. Alhamdulillah cuaca sangat cantik memudahkan kita untuk pada hari ini, dan walaupun kat situ kita dah 3-4 hari mendaki agak letih, tapi semangat, kerana semangat yang ada tu semua teruskan dan sama-sama sampai ke EBC Base Camp. Terima kasih. Okay, thank you An. Babiji? Mari je kau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, setelah hampir 10 hari ya kita berekspedisi ke Everest Base Camp, dan alhamdulillah kesemua sekali 12 orang kita ni berjaya menampak kaki di EBC di atas batu tu dan juga di bawah batu tu. Dan bersyukur walaupun kita terpaksa berebut dan bergaduh dengan beberapa peserta lain yang ambil gambar, yang mengambil masa seolah-olah macam batu tu mereka punya, tapi tak tahulah. Tapi dengan keadaan cuaca yang sejuk, ramai di kalangan kita ni yang tak tahanlah dengan keadaan cuaca. Itulah kalau kata ada peserta-peserta lain yang nak datang ke
EBC ni diharapkan dapat datang pada masa yang agak sesuai lah. Bukan di waktu musim sejuk. Itu saja. Okay, Pak Im. Ada patah dua. Tengok ni, tengok tu. Tengok ni. Buat ni. Okey, Nirul. Jom, Nurul. Jauh sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur semua tim jaya sampai ke EBC tanpa sebarang kecederaan. Dan esok kita akan berjalan pulang, turun ke Lukla. Dan harapannya maksudnya turun ke Sidai ke Lukla lah selama 3 hari kan. Pada malam ini juga, kami dimaklumkan yang Mizi dan Cikgu Maddiah ingin merasa pengalaman menaiki helikopter dari Gorak Shape ke Lukla. Tambangnya adalah 800 USD seorang. Oleh kerana tambangnya agak mahal, rakan-rakan yang lain ingin berbincang terlebih dahulu sama ada untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki atau menaiki helikopter. Jika menaiki helikopter, perjalanan kami yang berbaki 2 hari lagi akan menjadi beberapa minit sahaja. Setelah berbincang dan mencongak bajet yang masih berbaki, akhirnya kami 10 orang lagi bersetuju secara konsensus untuk menaiki helikopter, tetapi bukan di Gorak Shape. Sebaliknya di destinasi berikutnya iaitu di Perishe. Di Gorak Shape, sebuah helikopter hanya dibenarkan membawa 2 orang penumpang sahaja. Kami difahamkan ia adalah peraturan penerbangan di altitude tinggi. Ini menyebabkan tambangnya menjadi mahal. Jika kami menaiki helikopter di Perishe, tambangnya adalah 1,200 USD untuk sebuah helikopter, tetapi dibenarkan membawa 5 orang penumpang. Akhirnya, kesemua kami sepakat untuk menyambung perjalanan sehari lagi ke Perishe, bermalam di sana dan menaiki helikopter dari sana. Untuk program pendakian ke Kalapatar, hanya 8 orang sahaja dari kami yang berminat untuk meneruskan pendakian. Cabarannya, kami perlu bangun seawal jam 4 pagi dengan cuaca yang hampir beku dan trek pendakian yang mencabar. Sebagai persediaan, kami yang ingin mendaki Gunung Kalapatar perlu berehat lebih awal. Jadi, sebaik sahaja selesai perbincangan, kami pun kembali ke bilik untuk tidur dan berehat.